Saya suka Datuk Sri Vida, dia sebenarnya ikhlas, rajin, wanita yang berusaha. Kami sebenarnya dah tunang dekat Ipoh hari tu. Confirm kahwin dengan dia tu ada jodoh. Confirm, insyaAllah jika ada jodoh. Datuk, ambil mic sayang. Ambil mic untuk Datuk Sri Vida, saya main tunang. Jangan kacau Siapa kata aku wrestling aja BWF. Aku dah booking dia. Ha? Setiap kali timbul kabar angin tentang dua figura popular yang dikatakan sedang menyulam cinta, netizen pasti jadi tidak keruan. Perkahwinan selebriti bukan sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga fenomena budaya pop yang mampu mencetuskan demam media sosial, spekulasi dan perbincangan tanpa henti. Dari persiapan majlis hingga momen akad nikah, semuanya dinantikan dengan penuh minat kerana ia dianggap simbol happy ending versi dunia glamour. Tidak hairanlah apabila muncul pasangan yang kelihatan serasi, ramai yang mula menghitung hari menanti bila agaknya mereka akan mengikat janji di pelaminan yang sebenar. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 perkahwinan selebriti yang paling dinanti oleh netizen. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Nora Danish dan Miki Ayo. Nora Danish dan Miki Ayo adalah pasangan selebriti di mana hubungan mereka menjadi tajuk utama media dan mulai menjadi spekulasi sejak tahun 2025. Miki Ayo merupakan seorang perancang kewangan dan hubungannya dengan Nora Danish telah disahkan sendiri oleh mereka berdua. Walau bagaimanapun, pengumuman tarikh pernikahan masih belum lagi diberitahu. Sebelum ini, Nora Danish kembali menjadi perhatian ramai selepas dia memuat naik foto seorang lelaki berpakaian kopiah putih yang mencetuskan spekulasi mengenai status hubungan mereka. Akhirnya persoalan itu terjawab apabila netizen berjaya mengesan identiti lelaki berkenaan yang dikenal pasti sebagai Miki Ayo. Miki yang merupakan duda beranak dua juga mula selesa berkongsi foto bersama Nora Danish dan juga menafikan dakwaan bahawa mereka tidak berkenalan di media sosial tetapi mereka berkenalan menerusi seorang kenalan. 5. Hel Husaini dan Dayang Nur Faizah. Saya rasa saya daripada dulu sweet. Semua orang tak nampak je. So bila mungkin saya bersama dengan Dayang Nur Faizah, cara kita orang bekerja di mata orang tu nampak macam alah manisnya. Tapi itu adalah kami yang biasa. Kami hanya appreciate apa yang ada. Kami sebagai rakan kerja yang terbaik untuk diri masing-masing. Betul. Dan itu adalah apa yang kami hadiahkan. Tak ada yang macam cobaan ke atau mau menjadi apa-apa ke. Kita je menjadi diri sendiri dan yang lain itu adalah hadiah daripada kami kepada mereka. Hel Husaini dan Dayang Nur Faizah ialah dua penyanyi Malaysia yang sering berduet dan popular dengan lagu seperti Haram. Mereka menjadi tumpuan peminat yang sering menjodoh-jodohkan mereka walaupun kedua-dua artis itu menafikan dakwaan bertunang dan menegaskan mereka hanyalah rakan artis dan rakan duet. Peminat sering mengusik mereka kerana mereka kelihatan sangat serasi tetapi kedua-dua artis telah menafikan sebarang hubungan romantis dan mengatakan mereka hanya rakan baik. Peminat terus mendoakan dan mengusik mereka terutamanya apabila mereka berduet hingga ada yang seluruh mengatakan mereka kelihatan seperti pengantin sebenar semasa mengadakan persembahan. Kedua-dua artis mengesahkan bahawa fokus mereka sekarang adalah pada kerjaya masing-masing. Sebelum ini, kabar angin kononnya dua selebriti itu sedang mempunyai hubungan istimewa diperkatakan apabila masing-masing memberi petanda sudah tidak lagi solo dan sedang mengenali seseorang. 4. Roslan Shah dan Datuk Sri Vida. Bismillah. Wow. Bismillah. Bismillah. Ni. Kompak ni. Bismillah. Outboxers. Letak sama skin. Kempes. Bismillah. Wow. Wow. Lah. Ini. Ya Allah. Wow. Selain kisah cinta Fatah Amin dan Amira Osman, kisah antara usahawan terkenal dan Roslan Shah juga menarik perhatian ramai. Bermula dengan siri paranormal bersama-sama, nampaknya pasangan ini sedang hangat bercinta. Terbaru, meninjau di akaun TikTok telah dikongsikan video yang memaparkan telatah Cik Lan ketika berada di sebuah expo. Turut ada bersama di expo tersebut adalah Datuk Sri Vida. Ketika DSV hadir, Cik Lan memberikan satu pengumuman dengan mengatakan yang dirinya dengan DSV telah pun bertunang baru-baru ini di Ipoh. Malah Cik Lan turut berharap jodohnya dan DSV akan ke jenjang pelamin.
Selain itu, Cik Lan turut menjawab mengenai tindakannya yang dilihat memeluk Datuk Seri Vida kerana ketakutan selepas mendengar bunyi anjing menyala adalah tidak sengaja. Dia memberitahu ia merupakan tindakan spontan kerana terkejut dengan sesuatu yang tidak disangka. Umum mengetahui yang Cik Lan suka bergurau. Kalau benar bagai dikata, apa salahnya? Ramai yang merestui hubungan Cik Lan dan DSV serta berharap pasangan ini akan cepat mendirikan rumah tangga tidak lama lagi. 3. Rina Diana dan Keith Fu. Lot of things lagi lah, cuma kita tak nak share terlalu banyak lagi. Just doakan terbaik untuk kita. Let's see what happen next year. So mungkin ada nama baru ke? Ha? Mungkin ada nama Ada. Kita bagilah surprise tahun depan. Oh, tahun depan. Apa? Rina Diana dan Keith Fu adalah pasangan pelakon yang menjalin hubungan istimewa dan telah lama diketahui umum. Mereka sering dilihat bersama dengan Rina Diana menyokong Keith Fu dalam usahanya mendalami agama Islam sebagai persediaan untuk berkahwin dan mereka mempunyai perancangan untuk majlis perkahwinan bertemakan Garden Wedding. Mereka pernah digandingkan dalam drama Salju Rindu di Bumi Auckland dan Toksik Cinta yang mana babak intim dalam drama terakhir itu mendapat kritikan daripada netizen. Pada bulan April 2025, Rina Diana memberi bayangan ingin segera menimang cahaya mata dan Keith Fu membalas dengan mengatakan tidak lama lagi impian mereka akan menjadi kenyataan. Keith Fu pernah berkahwin sebelum ini dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Skylar dan Rina Diana menyatakan bahawa dia mempunyai hubungan yang rapat dan baik dengan anak perempuan Keith Fu itu. 2. Jeffrey Nicole dan Amira Han. We're at Benihana. We're about to have dinner with my brother and my sister. Apa lagi? Kasih aku questions. Okay. Apa? Okay, you make the face. I make the sound. I takut. Hubungan mereka bermula pada tahun 2020 atau 2021 selepas Jeffrey menghantar mesej langsung di Instagram kepada Amira. Hubungan mereka menjadi rapat dan ia diceritakan kepada keluarga, namun Amira masih muda pada ketika itu. Hubungan mereka dikabarkan bertaut pada Mac 2020 dan putus pada Oktober 2021 apabila kedua-dua pihak saling tidak lagi mengikuti di Instagram. Pada Mac 2023, hubungan mereka kembali bertaut apabila Amira menerima panggilan video daripada Jeffrey. Sejak itu mereka dilihat menunjukkan kemesraan di media sosial termasuk kejutan romantis daripada Jeffrey kepada Amira. Pada bulan November 2025, Jeffrey dan Amira dilihat memadam gambar bersama dan tidak mengikuti akaun Instagram satu sama lain. Walau bagaimanapun, beberapa hari selepas itu mereka dilihat telah mengikuti akaun satu sama lain dan foto bersama telah muncul semula. Hubungan mereka sering menjadi perhatian dan menimbulkan pelbagai spekulasi dengan ada netizen yang menyatakan hubungan itu kelihatan tidak matang sementara yang lain gembira melihat mereka kembali bersama. Netizen menyarankan mereka agar cepat bernikah kerana gambar kemesraan mereka yang bertaburan di media sosial dan kurang selesa jika dipaparkan di halayak ramai. 1. Bella Astillah dan Syed Saddiq. Apa dia? Apa? Saya terus tak tahu nak jawab apa. Okey, itu kita simpan saja dulu sebab Bella rasa dah cukup datang kongsikan banyak perkara di social media. Tapi Bella pun nak ambil kesempatan kat sini nak minta maaf kalau mungkin ada beberapa orang yang kurang senang dengan postingan kami, tapi kami hanya melakukan tugas kami, kerja kami. So selebihnya kalau ada yang tak suka, biarlah minta maaf. Tapi kalau yang suka, doakan yang baik-baik. Kisah hubungan antara penyanyi dan pelakon Bella Astillah serta ahli parlimen MUA, Syed Saddiq bukanlah kisah cinta yang rasmi dan disahkan oleh kedua-dua pihak. Sebaliknya, ianya merupakan spekulasi hangat dan tular di media sosial Malaysia. Bella Astillah mendedahkan bahawa pertemuan pertama mereka berlaku di Konti Radio kira-kira 3 tahun sebelum spekulasi hubungan mereka menjadi hangat di media sosial pada awal tahun 2025. Walau bagaimanapun, hubungan mereka menjadi bualan ramai apabila mereka berdua menjadi duta untuk Primavera pada tahun 2025. Video dan gambar mereka yang dibuat naik di media sosial termasuk akaun TikTok rasmi Syed Saddiq dan Primavera sering menunjukkan kemesraan dan interaksi lucu yang menarik perhatian netizen. Kemesraan mereka dalam mempromosikan jenama itu menjadikan orang ramai menganggap mereka adalah pasangan yang serasi lantas mendoakan mereka berjodoh.
Bella Astilah dan Syed Saddiq sering dilihat bersama dan menunjukkan sokongan terbuka antara satu sama lain, terutamanya ketika Syed Saddiq menghadapi prosiding mahkamah. Mereka mendefinisikan hubungan mereka sebagai sahabat rapat atau kawan. Interaksi mesra mereka seperti berkongsi makanan atau kehadiran Bella di mahkamah menyebabkan netizen dan peminat mendoakan agar mereka segera berkahwin. Gosip percintaan ini malah menjadi tular sehingga ke portal hiburan Korea Selatan, Koreabu. Kedua-dua selebriti itu kekal berahsia mengenai status hubungan sebenar mereka. Syed Saddiq tidak mengesahkan mahupun menafikan percintaan, manakala Bella Astilah menyerahkan soal jodoh mereka kepada takdir. Pada bulan November 2025, timbul pula spekulasi dalam kalangan netizen bahawa hubungan mereka sedang diganggu oleh kehadiran orang ketiga, seorang wanita bernama Ami Ilana. Namun perkara tersebut dinafikan oleh kedua-dua belah pihak. Secara ringkasnya, tiada kisah cinta yang diakui secara rasmi, tetapi terdapat banyak interaksi rapat yang mencetuskan harapan dan spekulasi daripada peminat. Apakah pendapat anda tentang 6 perkahwinan selebriti paling dinantikan netizen? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.